Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tutorial kedua pada pagi ini, kita akan belajar bagaimana untuk meletakkan ikon ataupun shortcut di ruangan hadapan telefon kita seperti ini. Baik, langkah yang pertama adalah kita dapatkan aplikasi mobile data pelajar yang telah pun dikongsikan di linktree/SMA Bugis Siah. Sebagai contoh, kita buka aplikasi data pelajar. Okay. Tutorial ini ataupun langkah ini diguna pakai bagi semua aplikasi AppSheet yang dikongsikan. Okay. Jadi bila dah buka daripada Linktree, run app in browser, kemudian sistem akan buka data ataupun aplikasi tersebut lah. Jadi di bahagian kiri atas, penjuru kiri atas, klik di bahagian penjuru kiri atas, okay, akan ada menu About, Share, App Gallery dan Add Shortcut. Klik Add Shortcut sekali. Okay. Kemudian bila kita keluar, sudah ada ikon ataupun shortcut bagi kita punya aplikasi. Okay, jadi selepas ini kalau kita nak buka aplikasi data pelajar ataupun apa-apa aplikasi yang dikongsikan, boleh klik kepada shortcut tersebut sahaja. Okay. Nanti akan ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang akan dikongsikan daripada masa ke semasa. Okay, jadi kita akan sharekan beginilah. Nanti akan ada banyak link ataupun shortcut yang cikgu boleh kumpulkan. Okay, seperti contoh aplikasi Miniaturai, kita tinggal buka sahaja. Okay, nanti nak buka ERPH, nak buka aduan aset, data pelajar. Okay, jadi mudah-mudahan aplikasi ini akan memudahkan pengurusan kita sebagai warga pendidik SMA Bugis Siah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.